Assalamualaikum guys, welcome to my channel. Sahabat-sahabat semua sihat semua So dalam video ni aku nak tunjukkan apa sebab kereta temperature naik, overheat teruk. Okay, kita tengok apa sebab-sebab ni. Okay, punca-punca kereta temperature naik, overheat. First kita kena check ni dulu. Getah hose keras ke, lembut ke, ada bocor ke, tak ada bocor ke kan. Kalau ada bocor kecil, kita boleh tape je lah kan, dengan tape putih tu. Kalau ada bocor besar, mungkin kena tukar lah, kena pergi bengkel terus, ataupun tape juga kalau boleh kan, sampai ke bengkel. Ni punca yang pertama. Punca kedua, radiator. Radiator ni pun boleh jadi temperature naik, overheat kan. Takut ada bocor ke, korang nak kena check lah. Tapi radiator ni susah sikit lah kita nak check, sebab dia ada, kalau ada bocor-bocor kecil ni kita susah nak check. Lagi satu, kipas radiator ni korang nak kena check lah. Takut ada yang patah. Itu pun boleh sebabkan punca temperature naik. Ataupun korang start enjin kereta, kipas masih berpusing tapi slow, masih slow je kan. So korang nak kena check motor radiator juga. Itu mungkin punca-punca motor radiator tu problem, rosak. So sekarang ni aku cuba start enjin kereta. Buka aircon. Kita nak tengok berpusing tak. Kipas berpusing, hose pun okey, lembut lagi, tak keras. Okey, ada lagi satu. Korang nak kena check kabel earth, kabel bumi. Itu pun korang nak kena check juga. Takut ada longgar ke, ataupun tercabut daripada situ. Korang kena pasang balik dan ketatkan macam biasa. Itu punca-punca juga jadi overheat, temperature naik, enjin terlalu panas. Itu pun boleh punca-punca dia juga. Tapi ada punca lain. Dia punya ada satu air menitik. Mungkin sebab radiator bocor, mungkin lah. So nak kena check dekat yang lebih pakar dalam bidang ni. So itu sajalah perkongsian aku kali ni. So harap korang boleh manfaatkan lah apa yang ada dalam video ni kan. So thanks guys. Like, comment, share. Apa-apa, komen je, tanya je. Thank you guys.